Ini kita kat mana agak ni? Saya dekat Benefit. Benefit Banting. Ya. Ladang buah tin di Olak Lempit. Jom kita masuk ke ladang. Dia punya ladang dia memang bertutup lah. Dia untuk mengelak serangga. Kita nak petik dia. Kalau dia vary ikut buah. Sebab saya ada, kadang ada buah yang tangkai pendek. Tapi cara nak petik dia senang je. Pegang tangkai dia, tarik, putuskan. Macam tu. Kalau yang buah ranum dia ada hitam sikit lah tu. Macam buah tu ke? Betul? Buah yang betul-betul ranum, dia akan apa? Dia akan betul-betul risam. Tapi ranum tu elok makan terus. Kalau ranum dia tak tahan lama. Dia akan macam kalau tinggal sehari dua dia akan masam. Masam. Dia akan busuk. Masam tu busuk lah. Buah ranum dia masam. Seeloknya petik yang masak biasa ataupun yang ranum? Kalau nak makan terus boleh ambil ranum. Kalau nak tahan lama sikit boleh ambil yang masak macam ni lah. Ni berapa hari? Kalau letak dalam peti boleh tahan dalam 7 hari. Okey, kita nak buat sesi rasa. Nanti boleh ambil buah yang ni. Yang ni buah kombinasi antara merah dengan mangkuning. Rasa dia kita rasa dia. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Lagi lembut, lagi melekit. Sedap. Macam mana? Nak cakap lunak macam tu. Yang lunak lembut kan? sedap. Ini dia punya Sedap lah tapi saiznya kecil tapi kecil sedap. tapi sedap kan? Kan? Memang cantik. Dalam dia pun lain sikit merah terang. Dia merah pekat lagi. Cuma saiz dia kecil. Saiz dia kecil sikit kan. Tapi rasa dia dalam ni merah terang. Cantik. Ini buah fig yang warna kuning. Nampak dia. Tadi dia ada madu lah. Ya. Kalau ikutkan kalau ada madu ni dia rasa dia lebih sedap. Masak macam ni lah dalam dia ni yang warna kuning. Tadi dia ada titisan madu, jadi maksud dia lebih sedap. Kurang sikit lah. Dia yang sedap ni yang ada madu. Sedap ni tak semestinya kita akan dapat sepanjang masa. Cara simpanan kadang-kadang kita beli kan yang fresh kan. Mestilah kita nak jaga kualiti dia supaya tahan kan. Rasa masih segar kan, masih sedap, masih lemak kan. Macam mana cara simpanan? Satu, dalam perjalanan dia ada banyak faktor juga yang buatkan buah tu cepat rosak. Satu, bila dah baru fresh ni selalunya memang dia akan tahan 7 hari lah. Lagi satu dia bergantung pada peti juga. Ada peti yang tak kuat, dia dia boleh simpan peti ais lah. Boleh simpan peti ais. Dia memang kena simpan peti ais. Kalau letak bertutup luar, bertutup tak apa. Kalau letak luar dia sekejap je akan masak. Okey, baik. Mesti simpan peti ais lah. Kalau simpan peti ais dia akan simpan tahan peti ais. Paling kurang lah, paling lambat tu 7 hari. Okey. Tapi boleh ada juga instant. Macam saya simpan peti ais kat rumah saya kuat, boleh simpan lebih daripada 7 hari. Kalau simpanan peti ais pun kita tengok juga. Kalau simpanan peti ais dia boleh berkulat juga dalam tu. Buahnya boleh berkulat juga. So sebab tu 7 hari lepas 7 hari kita akan buat sorting lah dalam tu. Lagi satu faktor dia penjagaan handling buah lah dalam perjalanan daripada sini ke rumah contohnya kan. Kalau nak datang kita boleh datang ke Benefit Banting kita kat kampung Olak Lempit, Jalan Kemat lah. Senang dia masuk ni, kita akan tunjuk cara dia untuk petik. Kita akan tunjuk cara petik, kita akan tunjuk nak tahu macam mana buah tu masak, macam mana buah tu masam. Lepas tu kita dah petik tu, kita akan buat sorting juga. So kalau buah tu andai kata petik kan buah tu masam, kita akan ganti buah tu. So bolehlah siapa yang nak datang boleh datang ke Benefit Banting. Saya memang syurkan lah datang ke Benefit Olak Lempit ni di daerah Banting. Ya. Buah kat sini segar-segar, fresh, kita boleh petik ikut kehendak hati kita. Tapi yang pastinya buah tersebut sangat sedap, lembut, manis dan tak sama dengan buah yang lain. Yang paling penting buah dia boleh tukar. Macam kami tadi pun kami tak tahu. Kami kutip aja. Lepas tu
owner siap tukar lagi sebab dia akan pastikan kualiti terjaga. Okey. Okey. Terima kasih. Barang sedapnya. Habis dah.